Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan topik fundamental analysis dalam pasaran forex. Fundamental analysis merupakan salah satu kaedah penting yang digunakan oleh trader untuk memahami mengapa harga mata wang bergerak, terutamanya apabila melibatkan berita ekonomi dan data keuangan. Video ini bertujuan untuk pendidikan sahaja dan akan membantu anda memahami bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi pasaran forex secara keseluruhan. Fundamental analysis ialah analisis yang menilai kekuatan atau kelemahan ekonomi sesebuah negara. Dalam forex, mata wang sesebuah negara dianggap sebagai gambaran kepada keadaan ekonominya. Jika ekonomi sesebuah negara kukuh, mata wangnya cenderung untuk mengukuh juga. Sebaliknya, jika ekonomi lemah, mata wang tersebut berpotensi untuk melemah juga. Fundamental analysis biasanya digunakan untuk jangka masa sederhana hingga panjang dan sering menjadi rujukan utama oleh institusi keuangan dan trader profesional. Antara faktor paling penting dalam fundamental analysis ialah kadar faedah. Kadar faedah ditentukan oleh bank pusat seperti Federal Reserve di Amerika Syarikat, European Central Bank di Eropah dan Bank of England di United Kingdom. Apabila bank pusat menaikkan kadar faedah, mata wang negara tersebut biasanya akan menguat. Ini kerana pelabur global cenderung memindahkan modal ke negara yang menawarkan pulangan faedah yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika kadar faedah diturunkan, mata wang berpotensi untuk melemah kerana pulangan menjadi kurang menarik. Faktor seterusnya ialah inflasi yang biasanya diukur melalui data seperti Consumer Price Index atau CPI. Inflasi menunjukkan kadar kenaikan harga barangan dan perkhidmatan dalam sesebuah ekonomi. Inflasi yang terlalu tinggi boleh memberi tekanan kepada bank pusat untuk menaikkan kadar faedah. Oleh itu, data inflasi sering diperhatikan oleh pasaran kerana ia memberi petunjuk awal terhadap hala tuju polisi monetary sesebuah negara. Data pekerjaan juga memainkan peranan besar dalam pasaran forex. Di Amerika Syarikat, laporan seperti non-farm payroll atau NFP sering menyebabkan pergerakan pasaran yang kuat. Data pekerjaan yang baik menunjukkan ekonomi yang sihat, manakala data yang lemah boleh memberi tekanan kepada mata wang itu sendiri. Selain itu, data Gross Domestic Product atau GDP digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi yang berkembang dengan stabil biasanya menyokong pengukuhan mata wang negara tersebut. Dalam pasaran forex, harga bukan sahaja bergerak berdasarkan data sebenar tetapi juga berdasarkan jangkaan pasaran. Jika data ekonomi yang diumumkan lebih baik atau lebih buruk daripada jangkaan, pasaran boleh bergerak dengan sangat pantas. Oleh sebab itu, trader sering menggunakan economic calendar untuk mengenal pasti tarikh dan masa pengumuman berita yang penting. Pengurusan risiko amat penting kerana berdagang semasa berita kerana volatility pasaran boleh meningkat dengan ketara. Fundamental analysis dan technical analysis mempunyai peranan yang berbeza. Fundamental analysis membantu trader memahami mengapa pasaran bergerak, manakala technical analysis membantu menentukan bila untuk masuk dan keluar dari pasaran. Ramai trader profesional menggabungkan kedua-dua pendekatan ini untuk membuat keputusan dagangan yang lebih seimbang dan berdisiplin. Sebagai kesimpulan, fundamental analysis merupakan asas penting dalam memahami pasaran forex. Dengan memahami faktor seperti kadar faedah, inflasi, data pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, trader dapat melihat gambaran besar pasaran dengan lebih jelas. Ilmu fundamental membantu trader membuat keputusan yang lebih rasional dan mengelakkan dagangan berasaskan emosi semata-mata. Terima kasih kerana menonton video ini. Kandungan ini adalah untuk tujuan pendidikan sahaja dan bukan nasihat pelaburan. Jumpa lagi dalam video pendidikan yang seterusnya.